Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cuba tengok gambar ini betul-betul. Ini bukan gambar waktu perang. Ini bukan gambar bencana alam. Ini gambar selepas sambutan ambang tahun baru 2026 di negara kita. Dalam satu malam, 3.2 tan sampah dikutip. 3.2 tan. Bayangkan berat itu, bayangkan baunya, bayangkan siapa yang perlu mengutip semua ini ketika orang lain sedang tidur lena di rumah. Fakta berita, menurut laporan jumlah sampah ini sebenarnya menurun 11% berbanding tahun lalu. Ya, kita patut puji, ini menunjukkan kesedaran semakin meningkat. Tetapi soalannya saya mudah. Kalau sudah sedar, kenapa masih 3.2 tan? Kalau sudah faham, kenapa masih buang merata? Allahu Akbar. Kesedaran tanpa tindakan hanyalah sekadar ayat sedap didengar. Hargai pekerja kebersihan. Cuba bayangkan diri kita di tempat mereka ketika jam menunjukkan pukul 1 pagi, 2 pagi, 3 pagi mereka masih berdiri, masih menyapu, masih mengangkat tong sampah. Sementara kita sibuk upload gambar, sibuk buat video, sibuk kata Happy New Year, Allahu Akbar, Auzubillah min zalik. Mereka menyambut tahun baru dengan bau sampah. Hormati mereka. Kalau tak mampu ucap terima kasih, janganlah tambah beban mereka. Saya nak cakap terus terang, masalah kita bukan kurang tong sampah. Masalah kita adalah kesedaran. Masalah kita ialah sikap. Minum air botol campak. Makan burger, kertas tinggal. Bunga api habis, plastik bersepah. Kita suka salahkan penganjur, salahkan kerajaan, salahkan pekerja pembersihan. Tapi jarang sekali kita tanya diri sendiri, aku dah buang sampah dengan betul ke? Nasihat dan kesedaran. Negara bersih bukan sebab undang-undang ketat. Negara bersih sebab rakyatnya beradab. Kalau di rumah kita boleh jaga kebersihan, kenapa di jalan raya kita buang sesuka hati? Kebersihan bukan kerja alam flora saja, ia tanggungjawab kita semua. Saranan praktikal. Ini saranan mudah. Yang pertama, bawa beg sampah kecil sendiri. Yang kedua, simpan sampah sementara jika tong penuh. Yang ketiga, ajar anak-anak dari kecil. Yang keempat, tegur kawan dengan cara berhemah. Yang kelima, mulakan perubahan dari diri sendiri. Tak perlu tunggu tahun depan, mulakan hari ini. Jadi kita tengok sambutan tahun baru di tengah bandaraya, di ibu kota, ibu negara, iaitu Kuala Lumpur. Bukannya di ibu negara saja. Kalau kita tengok ibu negeri, setiap negeri kan sambut tahun baru, kan bunga api apa semua. Saya nak tanya tuan-tuan perempuan, apa yang kita dapat kalau kita sambut macam ni? Adakah kita hanya dapat keserokan dekat dunia saja, sedangkan kita sepatutnya menginsafi, kan? Kita janganlah mengulangi sikap-sikap yang lama, janganlah kita buat perkara yang sama setiap tahun seperti mana tahun-tahun lepas. Kita kena perbaiki diri kita. Tahun 2025-26 kenalah kita kena mulakanlah dengan sesuatu yang baru. Dan 2025 pun dah melebuhkan tirai, kan? Tahun yang lalu kita jadikan sempadan, tahun yang baru ni kita kenalah buat improvement lebih lagi. Saya katalah contohlah, kan, ini teguran untuk diri saya juga. Saya kata hari ni kita tidak melaksanakan solat, kita buat solat jamat, kita kena laksanakanlah solat, jangan kita tinggalkan solat. Perbaiki, improve. Kalau hari ni kita kurang membaca Quran, kita bacalah Quran sehari sekali pun, alhamdulillah lah. Janganlah waktu bulan Ramadan saja
kita baca Al-Quran ataupun sentuh Al-Quran. Tahun baru bukan sekadar angka. Tahun baru adalah peluang jadi manusia lebih bertanggungjawab. Kalau anda setuju, like video ini. Kalau anda rasa mesej ini patut lebih ramai dengar, share video ini. Dan kalau anda mahu lebih banyak video kesedaran seperti ini, subscribe channel ini sekarang. Kita tak mampu bersihkan seluruh negara, tapi kita mampu bersihkan sikap kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.